And what's going on guys, this is Sony Wax. Welcome back to my channel with another unboxing video. Kali ni kita nak buka Half BB Phantasmal Flames. Let's go. Okay, ini dia guys, Phantasmal Flames. Ni aku dah koyak siap-siap senang nak buka nanti. Kalau bagi enggak, okay, so set kali ni kita masih lagi banyak nak kena kejar. Tapi kita one step closer untuk kita punya master set. Sikit lagi yang aku belum dapat reverse holo lah. Dengan banyak SIR, baru satu so banyak lagi SIR yang kita nak cari. Even Illustration Rare pun ada lagi 3. Kita belum dapat Ludicolo, Meowth, what's one more? Aku lupa. Tapi another 3 lah, okay. Kita nampak je kita tahulah ada ke tak ada, okay. Here we go guys. So harap dapat pull something great. Charizard masih lagi tak dijumpai. Semoga kita jumpa something di sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go guys. Just start je, okay. Bismillah. Alright, sebab inilah peluang terakhir aku guys. Aku rasa ni last shot aku lah. Sebab kalau tak ada juga, maksudnya 100 packs lah. Memang Pokemon dengking aku, dia nak juga aku buka 100 packs kot. Ayo, Charcadet, Macro, Ludicolo, Wondrous Patch, Reverse Trapinch, Reverse Arbipom, Holo Arbipom. Nice, aku rasa ini yang aku perlukan untuk aku punya master set tu. Reverse Holo Arbipom, tak silap. Okay, at least master set ada something. Kita boleh update kita punya album sekejap lagi, okay. Jom, let's go. Tak tahu, okay, purit dekat Half BB aku tak tahu bagus atau tidak. So aku quite curious sebenarnya. Itu sebab aku berani juga nak buka. Sebab aku rasa macam, okay, aku curious. Half BB, how is the pull rate? Sebab kalau dekat full BB, not bad. Half. So adakah ni half? Tak ada lah half yang 36 pack tu. Almost half lah, 15 kan. Jadi aku nak tengok mantap tak mantap ni, okay. Nak complete cut-cut biasa. And then kita dah boleh fokus kejar Illustration Rare. Okay, here we go. Here we go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Fighting Energy, Duraludon, Gligar. Tak tahu adakah kita boleh dapat SIR sebenarnya kat sini. Aku pun tak pasti. Reverse Holo Moltres ada. Aku so far itulah, aku tak tahu. Ni first time buka HBB ni. First time buka HBB. Okay, harap adalah kan. SIR Dawn ke Sharpedo ke Lopan ni pun jadilah. Sebab kita tengah buat master set. Jadi aku tak kisah Illustration Rare yang baru-baru pun tak apa. Okay, tak apa. Palmor ni macam untuk bagus untuk master set. Aku rasa aku tak ada lagi. Okay, maybe aku boleh tunjuk sikit lah aku punya journey master set. Okay, lalang tu aku boleh check terus tadi kat. Alright, ni aku dah tick. So yang tak ada lagi siapa ni siapa Nimble Reverse Holo aku tak dapat lagi. Nimble Reverse Holo, Charcadet Reverse Holo, Cerelac Reverse Holo, and then tadi Pawmi ke Pawmo? Alah, dah ada. Battle Cage ada, Primpla, Absol, Ambipom. Aku rasa Ambipom ni yang aku tak ada lagi. Is it true? Yes, betul. Ambipom kotak biru Reverse Holo. So, correct. Kita dapat Reverse Holo dia tadi. Nice, mantap. Boleh update dalam kita punya album nanti guys. So itulah dia punya journey kalau buat master set ni. Dia shock walaupun excited nak tengok Reverse Holo dengan Holo tu. Okay, so nanti aku akan tunjuk korang progress aku punya master set macam mana. Jom, let's go. Walaupun aku rasa jauh lagi perjalanan master set ni, sebab banyak lagi SIR, Illustration Rare, even full art banyak yang aku tak dapat. Tapi worst case aku rasa aku akan beli single card je lah. Senang, habis cerita. Aku nampak dekat group ramai je jual. Vileplume Holo, Caverna Reverse. Jom kita buka lagi, come on. Semoga ada yang manis-manis di sini guys. Here we go. Lightning Energy, Lotat, Primpla, Palmo, Alcremie, Haunter. Ush, Mega Sharpedo EX Normal Art. Okay, first hit kita. Wih, susah juga nak keluar hit. Lambat nak keluar. Risau ni. Manis tak manis ni Half BB sebenarnya. Tak apa, barulah korang boleh tahu. Berbaloi beli Half BB atau full BB, kita tengok. So far pengalaman aku buka Half BB macam tak best. Aku selalu buka tak ada apa. Kat Journey Together ke? Aku ingat lagi last time aku buka untuk Journey Together, Temporal Forces,
Not really my best. Party Whopper. Okay, dah ada. Nice. Tak apa, jangan tolak rezeki guys. Ini rezeki juga. Illustration Rare Party Whopper guys. Ngam. Simpan dulu. Okay, first Illustration Rare dah keluar. Okay, Illustration Rare 1, normal art 1. Okay, dah balance dah. Kita tinggal nak tengok ada keluar full art tak. Full art Charizard kita dah dapat, but kalau kita dapat lagi, why not? Rotom EX, nice. Ini pun aku rasa tak dapat lagi ni untuk aku punya album. Mantap lah, ini boleh tambah lagi dalam aku punya album. Alamak, macam mana ni guys? Again, aku tak harapan tinggi dekat RBB ni. Aku tak harapan tinggi. Aku tak harapan tinggi lah. Mengharap itu sakit. Tak harapan tinggi. Reverse Charmander, Reverse Jumbo Ice Cream, Holo Suicune, okay. Macam hauk Habibi. Apa, mungkin terlalu awal nak judge. Sebab so far kita baru dapat 3 hit. So kalau 18 bagi 2, the closest that we can get is 9 lah. 9 hit barulah separuh. Cresselia, sorry saya ingat sikit. Cresselia, Reverse Oddish, Reverse Bronzor, Holo Zacian. Macam mana ni? Ni dah nak separuh dah ni. Hit baru 3. Oh, parah ni guys. Tak apa, mungkin ni nak kasi kita kejutan. Gitu je. Kita expect the unexpected. Internetus Reverse wind up. Holo, what the heck is that Pokemon? Kau nampak tak? Bapak faulty card mat. Ini kena simpan ni, sebab kadang-kadang benda-benda faulty macam ni boleh jadi ada harga sebab rare berlaku. Bapak bayangkan kalau terjadi dekat Charizard. Menangis doh. Sumpah aku minta refund. Tapi Pokemon mana boleh minta refund. Bapak macam mana diorang ni buat kerja? Kena sunat laser pula. Sedih tengok. Nasib baik bukan kad mahal. Weh, kalau kad mahal kena error macam tu. Weh, berputih mata. Termenung. Okay, come on. Adakah ada lagi manis-manis ni? Wih, macam ada something ni kan. Macam ada something ni. SIR! Bukan! Bodoh lah. Sorry. Nampak warna kuning pula tadi. Bukan warna full art trainer ni. Blow Torch. Okay, nice. Kita tak ada lagi. Nice. Nasib baik. Sorry guys. Mata aku sway pula. Reflection mengganggu konsentrasi aku lah. Bukan. Okay, Blow Torch full art. Okay, kad yang kita tak ada lagi, I'll take it. Kita ambil kad yang kita tak ada lagi untuk master set. Yes. Sebab full art banyak lagi aku tak complete. Finally, okay, ada kad baru. Seronok guys buat master set. Kepada yang tak pernah rasa buat master set, try lah. Every pack korang akan excited. And even though bukan kad mahal, kau excited sebab lengkap je aku punya album. Macam tu lah. Jigglypuff, Darumaka, Low-type, Boltan, Ninun, Honchkrow, Blow Torch, Reverse Holo Reshiram sahaja. Okay, dah nak habis lah guys. So video ni memang agak pendek lah. Sebab half BD je. Aku tak tahu, mungkin lepas ni aku try buka benda lain juga dulu. Booster bundle ke sleeve ke. Kita try lah. Ke terus je 100 packs. Aku pun tak tahulah guys. Yang White Skin Udicolo, Vileplume Reverse Piloswine, Normal Mega Dian CEX. Okay, dah 3 normal art keluar ni. So I'm waiting for Meow. Dengan apa aku nak tengok. Aku search kejap guys. Beri aku masa kejap. Siapa aku tak tahu? Yamper. Aku tinggal Yamper. Tengok yang lain aku dah dapat dah. Aku tinggal Udicolo. Aku tak tick lagi Udicolo, Yamper dengan Meowth. Illustration Rare. Dengan Ambipom belum. Illustration Rare lain semua dah dapat. Okay, so tinggal 4 lah. Ludicolo, Yamper, Meowth, Ambipom. Okay, jom. Dapat Padium Whooper pula. Aku dah ada Padium Whooper. Padium Whooper tu kuat keluar jugalah. Aku tengok. Aku rasa tu antara setiap set, kalau korang perasan, mesti ada satu Illustration Rare yang common. Yang walaupun Illustration Rare, tapi dia tak rare pun sebenarnya. Dia kuat keluar juga. Dia sama macam, aku rasa set Padium Fate siapa dah? Warp Trio tu. Shiny Warp Trio. Itulah dia. Dia bagi Ambipom ke? Let's go! Master set
One step closer guys. Slowly but surely. Let's go. Baru tunjuk tadi. Yes. Mungkin set kali ni nak kasih aku lengkap yang lain-lain dulu. Nanti last kali baru dia bagi SIR kot. Last kali baru dia bagi start. Bagi Pak Jet. So right now dia kasih kita complete illustration rare dulu. Biar ada character development orang kata biar ada build up. Kita kumpul dulu kat illustration rare, full art. Nanti hujung-hujung baru dia kasih kot. Baru dia kasih Charizard. Come on. So now kita tinggal lagi 3 illustration rare yang kita belum dapat. And aku rasa tak ada keluar lagi dah illustration rare. Aku rasa dia bagi normal art atau SIR maybe. Tak ada. Oh ya, 2 kali macam ni. Main kasar nampak Pokemon. Biar betul. Hoi, nasib baik dekat Ambipom tak kena macam tu. Tak ada. Ambipom tu nampak cerkit je. Yang Ambipom okey dia. 2 pack terakhir dah guys. Last 2 pack guys. Oh man, okay, at least ada hasil juga. Untuk kita punya master set ada hasil. Tak ada card yang tak ada card pula. Ada 2 penambahan card. 3 actually untuk kita punya master set. Dan kita belum buka habis lagi ni. Saya lihat Power Me, Fire River, Reverse Reshiram, Ambipom. Oh man guys, macam tak ada ni guys. Adakah kita terpaksa buat 100 pack juga cari tu untuk cari Charizard ni? Aduh. Last pack magic. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Reverse Solodon dengan Pomok Holo. Okay, so jom kita tengok pull rate macam mana. Okay, SIR memang tak ada, tapi kita tengok pull rate dia macam mana. How is the pull rate dekat half BB? Adakah kita patut go for half BB atau tidak? Jom kita tengok. Okay, baik. So, normal art kita dapat 1, 2, 3 normal art EX. Okay, and then 2 illustration rare. Not bad. Okay, boleh dapat illustration rare juga dekat sini. Dapat dimupa dengan Ambipom. Okay, and then kita dapat 1 full art. So, 3, 6. Patutnya bagi lagi 3 lah baru dapat half. So 6 hit. I expect more lah untuk half BB. Okay lah, dia takkan bagi half kan. Awak expecting half lah, bagilah at least 9 kan. Boleh puas hati sikit. Tapi okay lah ni, boleh lah ni Redo. And then kita dapat penambahan baru untuk kita punya master set. Ambipom, Blowtorch, and then reverse Ambipom ni. Kita dapat penambahan baru untuk kita punya master set. Kau nak tengok ke aku punya progress master set sekarang? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Jom kita tengok sama-sama. Okay, ni aku pakai binder ni Aku pakai binder EV ni. Ni je binder kosong yang aku ada. Okay, tu dia. Jadi master set aku macam ni lah. Sikit lagi dah nak lengkap guys. Contohnya Nimble ni aku tak dapat reverse holo dia lagi. So aku buat the first type dia kat depan, and then belakang jenis dia reverse holo ke ataupun holo letak kat belakang. So Nimble yang biasa dah dapat. Okay, dah dapat yang biasa, tapi dia punya reverse holo aku belum dapat lagi lah. So kita tunggu tu nak dapatkan. Okay, and then itulah dah nak lengkap dah ni. Sikit lagi guys. Aku rasa memang tak lama lagi ni. Aku tak sabar nak complete, sebab aku rasa this will be my first master set yang tak pernah aku complete. Honchkrow reverse ni aku rasa tak. Oh, dah ada. Okay, ya, kita pasti Ambipom lah. Jom aku buat depan-depan korang. Ni Ambipom aku dah dapat dia punya biasa, tapi aku tak dapat dia punya reverse holo. So kita letak belakang dia. Kacing. Okay, and then Togedemaru yang aku mau dapat. Ya, Togedemaru kita boleh dapat dia punya reverse holo. So ni siapa yang aku tak dapat lagi? Oh, Empoleon kita ada. Rotom. Jom kita pergi type elektrik mana? Kat mana dia sepatutnya? Aku rasa sebelah Yamper. Itulah function buku ni. ETB ni kau boleh tengok apa yang kau tak ada. Okay, betul, sebelah Yamper is Rotom. Okay, so jom kita masukkan Rotom. Dah complete 1 page. Kan manis, sedap mata memandang gitu. Okay, yang ni 2 kosong lompong ni sebab 2 Charcadet dengan Cerelac aku tak dapat punya reverse holo. Dari reverse holo nanti lengkap dah. Okay, and then jom kita pergi ke illustration rare punya page. Ambipom dia terletak di mana? Ambipom ni, selepas ni sebelah Wigglytuff, and then selang Meowth, Ambipom. Aku salah susun lah. Togedemaru sini, masa Wigglytuff, Meowth,
Ambipom, Mega Heracross. Oh, Charizard ni salah tempat ni. Patutnya kena selang lagi satu. Dia dekat, oh man, alamak guys, dah tergabur dah. Tak apalah, kira halal lah. Kita tak cari zat sementara situ dulu. Okay, Wigglytuff, Meowth, Ambipom. Okay, jom Ambipom. Sini, nanti Mega Heracross sebelah dia. Nanti sebelah sini Mega Heracross. Macam tu lah buat master set ni. Dia seronok, macam kumpul stamp gitu. Yang Meowth, Mega Heracross. Ini full art dah dapat. Charizard, Rotom, Oricorio. Banyak lagi full art tak dapat ni. Okay, and then aku rasa Blowtorch. Blowtorch ni full art Blowtorch kat mana? Sebelah Dawn. Oh, sini lah. Dia antara Belter Cage dengan sebelah Dawn. Yes, sini. Macam tu. Ini semua aku dah ada. Okay, so itulah kita punya update dekat kita punya album master set. Almost there guys, sikit lagi. Okay, ada yang dah complete, memang dah complete, ada yang belum. Contohnya macam ni dah full page ni semua. Ni semua dah complete ni, reverse holo dengan holo. Dua dah ada. Aku buat di depan dan belakang tau. Contohnya ni depan ni biasa. Lepas tu belakang dia punya reverse holo. Macam tu. Memang puas hati. Okay, jom. Itulah update aku punya master set. Kita sikit je lagi tinggal. Tapi untuk full art dengan SIR lah, paling susah nak cari sekarang. Tapi worst case aku buy single card je untuk nak complete kan. Alright, thank you so much guys. Alright, terima kasih banyak. Jangan lupa di-like dan subscribe ke channel aku. And yes, aku rasa kita tengok dulu lah macam mana. Adakah aku akan buka 100 spec atau tidak. Aku pun tak sure, aku tak berani lagi. Kita tengok nanti macam mana. Okay guys, tolong doakan aku. Semoga kita dapat juga Charizard dekat channel ni. Aku masih lagi memburu and aku tak give up. Aku sebagai peminat besar Charizard, aku rasa aku kena rasa pull sendiri Charizard ni. Kita dah dapat gold, tapi kita dah kena dapatkan SIR dia juga, baru kita lengkap kita punya master set ni. Okay, alright guys, gerak dulu. Thank you so much. I'll see you guys in the next one. This is Sonic Webs. Peace out.